Tapi naratif ini sedikit demi sedikit sudah mula hilang dia punya taring lah kan. Dan dia punya narrative of stagnation ni, dan yang for some reason the West, Barat ni dia dah terkehadapan lah dalam sains ni, dan orang Islam ni dia stagnant lah, dia jumut, dan dia, so naratif ni satu masa dulu memang sangat kuat. Tapi naratif ini sedikit demi sedikit sudah mula hilang dia punya taring lah kan. Tuduhan ke atas Imam Ghazali ni saya rasa dah tak boleh pakai lagi lah kan. Saya rasa di kalangan sains barat pun saya rasa yang serius, even di kalangan orientalis pun dia tak boleh terima lagi dah tuduhan ni, sebab obvious lah dia benda tu tak betul kan. Dan terlalu simplistik lah. Kata macam mana satu orang boleh meruntuhkan satu peradaban kan, yang ribuan tahun dan luasnya begitu besar, tapi satu orang je. Dan juga banyaknya karya-karya saintifik selepas Imam Ghazali. Bahkan ada certain bidang tu dia lebih bercambah selepas Imam Ghazali kan.